Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Iqbal Zikri bin Zahari, FA 20106, dan saya ialah director kepada cerita bernama Oasis of Choice. Okey. Cerita ini menceritakan pasal seorang nomad ni satu hari bangun kepada flashback yang berkenaan dengan treasure dekat sesuatu tempat di desert ni. Lepas tu dia pun bangun terus pergi ke seorang kawan dia ni untuk cari mapnya, membelinya dan terus pergi adventure untuk carilah treasure tu. Sekala cari treasure tu kan, dia ada pelbagai cabaran selain benda tu. Dia ada terjumpa dengan ulat apa semua sampailah dekat destinasinya dan ada sesuatu berlaku. Okey, untuk problem dalam cerita ni dengan kesusahan yang saya dapati kat sini ialah dia kena belajar Unreal lah. First of all, Unreal paling susah nak belajar. Lepas tu dengan mocap data ni pun nak kena export ke Maya, lepas tu ke Blender, lepas tu corrupt lagi, dia kena software lain, masuk lagi ke ni Blender balik. Tu susah juga. Tapi mostly problem kepada Unreal Engine, dah kena belajar dari mula, lepas tu kena tengok tutorial banyak-banyak, lepas tu dah cari solution lama juga dalam sehari macam tu. Tapi tak apa, dapat juga, kawan saya pun dapat guna. Jangan lupa saksikan Oasis of Choice.